Kau tengok perangai menteri besar kau ni. Habis drama yang dia buat pasal apa, pasal cerita dia tak dapat masuk Felda itu hari. Habis drama tu, dia buat drama baru lagi. Dia kata kerajaan pusat hari ni sengaja delay, lambatkan projek dekat negeri Johor, projek JSSEZ. Kononnya berlaku penangguhan yang disengajakan dalam pelancaran projek ni lah, projek zon ekonomi khas Johor Singapura, JSSEZ ni. Kerajaan pusat sengaja tangguh pelancaran projek ni. Dia kata lagu tu. Pertama sekali, aku jawab kau On Hafiz, memang kena tangguh lah sebab kau pandai-pandai pergi bubar do negeri Johor ni. Kau yang buat pilihan raya, memang kena tangguh lah dulu pelancaran tu. Tempoh tu panjang lagi. Tempoh pemerintahan kau ni panjang lagi, setahun lebih lagi. Kau yang pandai-pandai pergi Megolupur bubar don pasal apa? Bila dah bubar ni, negeri Johor hari ni dah tak ada kerajaan negeri. Kerajaan dah tak ada, hanya ada caretaker sahaja. Tunggulah menteri besar baru masuk dulu. Apa masalah kau ni? Kerajaan negeri baru masuk, menteri besar baru masuk, exco baru dilantik apa semua, barulah kita boleh proceed dengan nak lancar apa benda semua. Tunggulah dulu. Ni kalau lancar sekarang, esok masuk menteri besar baru, masuk exco baru, kerajaan baru masuk nanti, ada cadangan baru, input tambahan apa semua benda dalam blueprint. Satu masalah pula kau nak kena buat pindaan besar pula pada projek tu. Satu masalah. Bawa bersabarlah sikit. Apa benda kau ni On Hafiz? Sebab itu hari ni Anwar Ibrahim kata kau ni tak cerdik. Tiba-tiba pula nak politikkan projek ni. Apa masalah kau ni? Nak main emosi rakyat lah kononnya. Kononnya federal hari ni kacau projek dekat negeri Johor. Lambatkan satu projek dekat negeri Johor kerana PRN. Itu naratif yang aku cuba nak bawa hari ni. Disambut oleh Syarul Shiro, Saitro Amno duk bawa benda yang sama. Kita tahu benda ni. Aku beritahu dengan Coach On Hafiz, projek JSSEZ ini bukan projek negeri Johor seorang je. Ini deal G2G, government to government, Malaysia dengan Singapura. Terang-terang tu projek federal dengan negeri, bukan projek Johor. Projek federal. Apa banggangnya kau nak bawa cerita federal kacau projek kau ni? Kau fikir logik akal kau. Federal nak kacau, nak delay satu projek yang federal sendiri terlibat. Tak kebangang orang panggil lagu tu. Kalau Perdana Menteri terlibat, menangguhkan projek ni secara sengaja, yang rugi tu bukan negeri Johor. Kerajaan pusat pun rugi juga sebab projek ini adalah projek kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Memang patutlah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim panggil kau ni tak cerdik On Hafiz. Memang tak cerdik sungguh lah politik kau ni. Memalukan. Lepas satu perangai kau ni. Sebelum ni kita tengok On Hafiz ni seorang yang profesional. Walaupun berlaku pilihan raya, kita jangkakan On Hafiz ini akan stay profesional, tak buatlah kerja-kerja politik drama murah lagu ni. Hari ni kita tengok dia ni lekeh sangat On Hafiz hari ni lekeh.